nabiyuka waman imamuka. Ada. Semua yang tanya habis jawab dengan selera. Malaikat muka nakir kata apa dia? Dia kata apa dia? Dia kata nam ama. Tidur olehmu. Tidur naumatal arus. Seperti tidur pengantin. Allah sedap malam tu. Tu insya-Allah. InsyaAllah kita masuk dalam kubur. Masuk belakang dalam kubur ni. Tak? Masuk nak hari masuk dalam kubur ni. Bila sudah kena soal muka nakir, insya-Allah kita boleh jawab dengan mudah. Tambah-tambah dah diajar oleh orang atas marrabuka wa man nabi talqin itu. Sunat dalam mazhab Syafi'i. Dalam ajar talqin. Kalau gitu ya bid'ah. Bid'ah belaka. Abim dah tak ada bid'ah. Betul. Punah jannah. Tu enam kata malaikat. Tidurlah kamu sebagai tidur pengantin. Nak cerita kata surah Ar-Rahman. Dua nama. Ar-Rahman dan suratul Arus. Surah pengantin. Itulah Nabi kata, aku lebih malu daripada pengantin pada malam yang pertama. Malunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Orang puan ni bila malam pertama yang malu tak ayah kita. Ingat tak zaman dulu? Malu tak? Malu tak? Zaman ni tak malu lah ni. Malu gapo ya heret kita lama dah. Kita duk heret dia lama dah. Zaman dulu malu. Sampai setengah orang puan tidur bawah katil. Dia kata orang lelaki masuk gapo bilik dia. Dia tak tahu menikah tu ingat kemajuan. Ya. Zaman dulu kan majuan. Ya, jam 1 jam 2 dah majuan dah. Majuan. Ingat ke lagu tu je? Rupa-rupa nak tidur sekali. Ya, tu. Malunya. Dah malam ketiga baru boleh tidur sekali. Lepas tidur pula dia reka, dia royak orang lain. Dia naik kita malam nak ke dia malunya. Orang puas kan hak zaman dulu. Hak bodoh-bodoh juga. Kita sekolah. Kata surah Ar-Rahman, Makkiyah. Ni cara baca tafsir lah. Cara baca tafsir memang kepala tajuk je kena hurah satu persatu kepala dia. Makkiyah. Iaitu surah ni surah Makkiyah. Surah ma nazala qabla al-hijrah. Ya kita ngaji Quran tu ada dua. Makkiyah tulis tu. Dia tulis tak Makkiyah? Makkiyatun. Dia tulis tu. Makkiyah. Apa Makkiyah? Surah yang turun sebelum daripada hijrah Nabi SAW. Makna Nabi duduk di Makkah 13 tahun. Surah ni turun mana? Sebelum hijrah. Tak kira Nabi duduk mana, tak kira. Asalkan turun surah ayat sebelum Nabi hijrah Madinah. Bila hijrah Nabi ke Madinah, maka panggil ayat Madaniyah. Tak kira turun Mekah, turun Madinah, turun di Taif. Tak kira. Asalkan masa Nabi, masa ayat turun, sudah berpindah ke Madinah. Nama surah tu Suratu Madaniyah. Tapi walau bagaimanapun ada ulama yang mengatakan surah ni surah Madaniyah kulluha. Semua surah ni surah Madaniyah. Tetapi pendapat yang mengatakan surah Madaniyah ini surah pendapat yang tak apa kuat. Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan surah ni ialah surah Makkiyah kerana bersumber dengan kisah-kisah yang berlaku. Kerana orang yang mula-mula membaca Quran dengan cara nyaring di Makkah Mukarramah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibaca pula oleh Ibnu Abdullah. Allah baca Ibnu Mas'ud dibaca dengan laju. Ketika sahabat lain tanya, siapa dia berani baca Quran dengan cara nyaring sebab untuk memperdengar kepada puak kafir Quraisy. Kata Ibnu Mas'ud, saya. Berani ke dia ni? Tak apa beres. Bila dia baca, banyak cerita dia. Bila dia baca, maka dia dengar oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy tanya, siapa dia tu? Ibnu Mas'ud yang baca. Celaka. Yang ambil mana ayat tu? Ayat tu ambil daripada Muhammad. Daripada Muhammad kata dia. Dia pergi kepada Mas'ud. Dia kata mak Ibnu Mas'ud, tapa yang kacau sampai lembek. Itulah perjuangan para sahabat dulu. Dialah yang mula-mula baca Quran dengan cara nyaring. Bacaan dia baca masa tu ialah Suratul Rahman. Itu ceritanya.
Surah Ar-Rahman lah yang mula-mula dibaca oleh Abdullah ibnu Mas'ud di kota Mekah selepas Nabi kita Muhammad baca. Dan mengikut riwayat, Nabi kita Muhammad SAW, dia membaca surah Ar-Rahman ini dekat dengan pokok tamar. Kemudian didengar oleh kalangan jin. Oleh kalangan jin. Bila jin dengar, ada di kalangan jin itu beriman dengan Allah. Disebut kata ada fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bila jin dengar, jin dia faham bahasa Arab. Bila dengar dia pergi beriman dengan Nabi. Dia kata mana? Amantu billah. Lepas tu ada hadis sebut, manusia tak jawab, jin jawab. Cuba jawab sekali hari ni. Bila orang baca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, cuba jawab. Amantu billah. Aku beriman dengan Allah ya. Ni nikmat. Itulah nikmat besar. Nak nikmat yang besar kita akan bacalah. Nikmat yang paling besar Al-Quran. Wasyam wal qamar yasjudan. Nikmat matahari, nikmat bulan, nikmat apa dia? Khalaqal insan, khalaqal janna min marjamin nar wa khalaqal insan. Tuhan jadikan kita manusia pun nikmat. Wan najwa wasyajara yasjudan. Tuhan beri pokok kayu pada kita, semua tu nikmat. Maka mana lagi yang kamu dusta. Faham tu? Baik. Kemudian yang keduanya, malaikat, semua surah ni turun di Mekah. Malaikat 2 ayat. Satunya ayat wa yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 2 ayat ni turun di Mekah. Turun di Madinah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Kalau dia tanya kita, Allah buat benda apa hari ni? Lan ni. Lan ni Tuhan buat apa dia ni? Kita pun jawab mudah ni. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Itulah kerja Tuhan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari adalah kerja Tuhan. Mana? Buat apa yang dia menentu azali. Betul? Kalau dia tanya kerja apa Tuhan tiap-tiap hari, kita baca. Kita baca yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Itu kerja Allah. Mana? Menggerakkan kita, mendudukkan kita, berjalan kita, makan minum kita, hidup kita, mati kita. Iaitu ambil keseluruhannya Allah buat apa yang dia tentu pada azali. Dia tak buat apa yang dia tidak menentu azali. La tataharraku zarratan illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarrah kita ni malaikat dengan izin Allah. Betul? Makan minum hak Allah Taala takdir sia. Itulah kerja Allah Taala yang kita baca dalam wirid semua. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Baik. Suratul Rahman Makkiyah, malaikat wa yas'aluhu man fis samawati wal ard. Itu agak panggil surah Madaniyah. Semua ni berapa tu? 76 ataupun 78 ayat. Oh, tak banyak weh. Ingat tak? Ingat tak? Ingat. Orang hafiz ingat. Udah ingat dah ni? Ada setengah ingat, biasalah. Sekolah dah. Kan nak ingat bagus semua sekali. Hak lama ingatlah. Terbaik. Surah ni apau. Tak ada lah hamba mengapa surah ni pelik sikit. Dah main pabi ayi ala. Map tukar 31 dekat hok tu. Atas bawah. Baik. Ayat ni ada berapa ni? 76 ataupun 80 ayat. Baik. Ni payah nak bahas sikit ni. Yang mana ayat dalam surah Ar-Rahman tak berubah pun. Cuma yang khilafnya. Ni khilaf depan para ulama. Khilaf mana? Nak letak bererti mana tu. Ada kata 76
76, ada kata 78. Supaya kita belajar Fatihah lah. Berapa ayat? Tetap kata 7 ayat. Yang khilaf yang mana? Hak ni berhenti sini. Hak ni berhenti sini. Hak ni waqaf sini. Hak ni waqaf sini. Khilaf situ. Inilah berlaku khilaf para ulama radhiyallahu. Yes, asasilah khilaf lagu ni. Quran waktu turun di Lauh Mahfuz. Jibril kita ambil. Letak di mana? Di langit dunia yang pertama. Langit dunia yang saya panggil. Malaikat baca, ditulis oleh malaikat Safarah. Tak. Surah Abasa wa tawalla an ja'ul ama tu. Surah Abasa, surah Safarah dia panggil. Bila begitu, zaman Rasulullah SAW 23 tahun diturun Quran dengan cara berasu-asu. Cara turun mengikut berlaku. Yang mana ayat turun ada asbabun nuzul, tak ada asbabun nuzul. Ada turun dengan sebab ada sebab turun, ada yang turun tidak ada asbabun nuzul. Kadang-kadang turun ayat ni turun lain pula begitulah. Kalau mengaji mustalah dia. Kemudian bila sampai bulan Ramadan, Jibril alaihissalam mari tadarus kepada Rasulullah SAW. Mari ajar kena Nabi susun balik ayat. Sebab ayat ni tak sama ni. Tengok Iqra' bismi rabbikal ladzi lam ayat turun mula-mula. Ayat lain turun masalah. Apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Turun masalah. Maka Jibril lah mari ajar ke Nabi susun cara susun ayat. Bila sudah susun, maka Nabi ingat, para sahabat-sahabat pun ingat, semua sekali ingat. Ingatlah Al-Baqarah ke apa Ali Imran ingat habis. Tetapi zaman Rasulullah SAW tidak ada yang menulis, tak ada Quran. Semuanya para sahabat Tuhan bagi ke dia, otak dia lekat. Supaya gam, baca, ingat, baca, ingat, baca, ingat. Kita baca kita baca 100 kali baca tak ingat lagi. Duk maktabat tiada pun tukar lagi. Kuliah pun tukar lagi. Itulah kita nak cerita. Luar gua nak makan Maggi. Otak Maggi. Tu. Para sahabat otak dia bersih. Dia ingat, semua ingat. Tak apalah. Tak ada tulis lagi Quran pada masa tu. Bila begitu, zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Zaman Abu Bakar menjadi khalifah Amirul Mukminin. Masa tu panggil lah Khalifatullah wa Khalifatul Rasulullah. Baik. Bila gitu Umar menjadi Perdana Menteri. Bukan PMX, Perdana Menteri Abu Bakar. Abu Bakar Presiden. Lalu Umar kata, ya Amirul Mukminin, ya Khalifah. Dah. Mengikut pandangan aku, baik kita hipun Al-Quranul Karim. Sebab apa hipun? Bimbang takut puak-puak api ni mati. Memang mati pun. Kalau puak-puak api ni mati, orang kemudian macam mana nak baca Quran? Nah, Abu Bakar nak buat tak berani. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat, dia panggil apa dia? Bid'ah. Ni asal ni. Ada. Sahabat lain pun tak berani nak buat. Tak berani nak ipun Quran. Apa? Nabi tak buat. Asas silah dia. Kata Umar ni bisa dia. Pada demi Allah yang bersumpah di Abu Bakar. Demi Allah. Sesungguhnya aku membilang baik menulis Quran kerana aku bimbang umat Muhammad akan tak reti Quran. Maka Abu Bakar pun fikir, sahabat-sahabat fikir, ya aku setuju. Itu asas silah dia. Ni tak bid'ah. Kalau bid'ah, tulis Quran tu bid'ah. Betul? Tu. Lepas tu Umar bin Khattab dihipunkan sahabat-sahabat sembahyang tarawih. Mana ada tarawih zaman Nabi? Yang meletak nama tarawih siapa dia? Umar. 20 ni Umar. Kenapa? Kerana istihad dia. Dia tahulah kisah tu panjang nak cerita buat tarawih ni. Buat 20 sudah.
Piti 3. Lapang. Mari mana aku tak tahu. Tu. Baik. Orang buat lapang. Jadi apa dia? Qiyamul lail dia panggil. Ikut pekoh. Kena ngaji pekoh lah. Nah, ke semata-mata dengar. Nyanyinya, kapung jahil nyanyi. Lapang. Khilah je, khilah. Khilah mana tahu. Tahu khilah ya tahu. Khilah menapa tak tahu. Tu baik. Nah, buat mana? Ustaz juga ngajar pun. Baik, kemudian, itulah. Asal khilah situ dah. Khilah para sahabat. Maka Abu Bakar pun setuju. Umar pun setuju. Umar setuju. Abu Bakar, sahabat Nabi pun setuju. Barulah zaman Uthman, dihimpunkan Quran. Tulis. Tak ada wakah, tak ada titik, tak ada baris. Zaman itu. Tak ada baris. Tulis ya. Kalau tak zaman kita tabat nak baca tak boleh. Mari zaman Hajjaj As-Saqafi tu panjang cerita dia. Zaman Hajjaj dihimpun para ulama. Dia tanya para ulama, mana buat qurra, buat apa ufas. Supaya apa? Supaya bilang semua huruf Quran. Allah. Dia paksa ulama masa tu bilang huruf Quran, letak titik, letak baris, letak tempat waqaf, letak di mana ayat tengah-tengah ayat Al-Quran. Maka para sahabat, para ulama qurra, hufaz, mereka bersusah payah pada masa tu bilang ayat huruf Quran. Ratus-ratus ribu bilang. Kita suruh bilang Fatihah pun tak bilang. Kawan tu bilang sesuatu nak letak dalam Quran ni. Ada baris letak, titik letak, waqaf letak. Zaman Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Walaupun dia jahat, tapi jasa dia. Seperti kita lah. Perdana Menteri ada ikut bengah-bengah pun. Tapi jasa dia ada baik. Ada. Bilang jasa dia. Nah, kita ingat je. Jasa. Terrazak. Ada. Kita ingat jasa dia. Terbit apa dia. Keluarnya apa dia. Resda. Ada. Pandangan dia. Buat resda. Untuk orang-orang Melayu. Tapi bahari ini. Ada. Untuk bahagiannya. Ada. Dia mau kata. Wallahu'alam. Itu baik. Tujuh. Itulah asal khilah ulama. Khilah para sahabat. Barulah tulis surah Ar-Rahman. Bismillah. Ambil muqaddimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Khilah semua ni. Khilah semua ni. Bismillah apa khilah tak? Bukan bismillah tu khilah ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kok mana-mana pun ayat Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Tu ayat bisa tu. Nah, masuk utah, masuk gapo pun baca ayat ni insya Allah. Terus. Apa dia cerita apa dia? Nabi Sulaiman tulis surat ke Ratu Balqis dihantar oleh burung Hudhud. Bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Besok ayat tu. Mu kena menyerah pada aku. Sebab tu kalau orang yakin sungguh baca ayat ni sembuh kau orang. Puh, punya kata. Orang beken tu orang maaf. Ada. Kelah Ratu Balqis. Raja Balqis mari tunduk Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kira apa dia? Ayat ni baca. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimi innahu min Sulaiman wa innahu. Khilah tentang mana? Tentang baca surah. Ada setengah kata turun surah dengan bismillah. Ada setengah kata turun surah tak ada bismillah. Betul tak? Faham tu? Ada ulama kata turun satu-satu surah dengan ayat bismillah. Contoh ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Baik. Ada setengah ulama kata turun ayat Quran satu-satu surah tak ada bismillah. Maka Ar-Rahman 'allamal Quran. Surah Qul ya ayyuhal kafirun. Contohnya. Kecuali surah Taubah. Surah Taubah ni tak ada bismillah. Tak ada bismillah. Maka bara'atum minallah. Nama tu?
Tu khilaf tetan. Bismillah ni adakah dia satu ayat daripada surah ataupun bukan dia satu ayat daripada surah. Seperti Fatihah lah. Mazhab Syafi'i, Bismillah satu ayat daripada Fatihah. Mazhab lain, Bismillah bukan ayat daripada Al-Fatihah. Sebab tu kita kirim kekal, dia kata Alhamdulillahirabbil alamin selalu. Tak ada baca Bismillah. Nah, walau bagaimanapun orang mazhab Syafi'i mahal lain, dia sebagai imam di Masjid Mekah, maka dia baca dengan Bismillah perlahan. Tapi kalau takdir kata tak baca Bismillah, kita orang Syafi'i pun boleh ikut. Sebab apa dia? Dikirakan tempat yang besar. Sebab pahala yang besar tu khilaf para ulama saja. Apa dah? Ada dikira bodoh-bodoh ni. Allahu Akbar. Apa? Aku cerai dengan imam Mekah. Apa? Tak baca Bismillah. Puasa tak mengaji. Tu malaikat kampung kita lain lah. Imam masjid ngada baru. Syekh Harak contoh mari. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah wisalah lagi dia tu imam. Jadi orang lain pula. Tak boleh buat kampung kita. Hak ni tak apa ni. Mekah Madinah tak apa ni. Tempat yang umum lagu tu. Tu kena ngaji fiqh bab dia. Dia bahas dari kitab Al-Bajuri, dari kitab Iqna' dia bahas. Tu ulama bahas siap dah. Cuma tak mengaji susahnya. Baik. Kemudian panjang cerita kepala tajuk yang panjang ni. Dari ujung tak apalah. Ar-Rahman. Sebuti nak kabur ni. Nak kabur budak-budak ni lah. Nak erok jadi kapal tu tim tu. Ar-Rahman. Tu satu ayat. Satu ayat. Satu ayat tu. Ar-Rahman. Kalau dia tanya kita satu ayat gua. Mesti suti kalimah baru ustaz. Nak jadi satu ayat kena dua kalimah. Ar-Rahman baru satu kalimah. Nak kata gua nak. Tu kena ngaji nahwu. Ar-Rahman. Dia jadi khabar bagi mubtada yang dibuang. Makna lafaz Ar-Rahman khabar. Mubtada dia mahzuf dibuang. Dengan takdir Allah Ar-Rahman ataupun Huwa Ar-Rahmanu. Huwa bermula ya Allah. Allah itulah Ar-Rahman. Jadi dua kalimah lah. Allah sebut Huwa seperti buang, Ar-Rahman seperti dua. Satu ayat, satu kalimah. Apa dah? Satu jumlah dia panggil. Ar-Rahman khabar. Mubtada dia buang. Tu orang rajin nahwu pondok dia kata khabar jadi gapo ustaz weh? Khabar mubtada mahzuf. Takdir dia huwa Ar-Rahman. Ataupun kita i'rab mubtada dia, tapi khabar dia mahzuf. Ar-Rahman. Apa panggil? Rabbuna. Tu. Bermula Rahman. Rabbuna ialah Tuhan kami. Ar-Rahman Rabbuna, Tuhan kami. InsyaAllah lewat masa balik nyawa nama ya. InsyaAllah sambung sebelah pada tajuk ni payah. Esok lebih payah lagi. Kena dengarlah surah Ar-Rahman. Kita akan sambung cerita Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insana 'allamahul bayan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Rabbi anta ilahun wa ana 'abduka jahilun wa anta rzuqna ilman nafi'an. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak maklum lagi. Kita buat tahlil perdana di Pondok Amulah. Baca tahlil 70,000, baca Qul Allah 50,000. Tamat Quran satu kali untuk arwah. Siapa-siapa mu ayah mati, adik-adik mati, bini mati, tok laki mati. Kita ambil satu arwah RM20 seorang. 40. Ramai lagi, banyak lagi. Nak lebih, piti pun tak apa. Jangan kurang sudah ya. Ambil bagi ada. Ada. Nombor akaun ada. Jadi borang ni penting sekali nombor akaun tu lah. Mana kalau tak masuk hari ni pun nombor akaun tu ada semula-semula nak bagi ada infak pada madrasah. Ambil bagi ada.
Yang majlis baca Quran 15 Ramadan. Baca tahlil lah 70,000 insya-Allah.